It's time Cikgu Aina. Sistem peredaran darah manusia. Jantung, peparu, salur darah. Hai semua, jom kita kenal 3 hero utama dalam sistem peredaran darah manusia. Hero pertama ialah jantung. Dialah mesin pam paling kuat dalam badan kita. Kerjanya mengepam darah tanpa henti untuk memastikan seluruh tubuh menerima oksigen. Hero kedua pula ialah peparu. Di sinilah pertukaran gas berlaku. Darah membebaskan karbon dioksida dan menerima oksigen baharu supaya badan kita kekal bertenaga. Hero ketiga pula ialah salur darah. Ini pula highway dalam badan kita. Salur darah mengangkut darah ke setiap bahagian tubuh, membawa oksigen dan nutrien yang diperlukan. 3 hero ini bekerjasama untuk memastikan badan kita sentiasa sihat dan berfungsi dengan sempurna. Laluan peredaran darah manusia. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Bagaimanakah darah beredar di dalam tubuh kita? Peparu, jantung, tubuh manusia. Mari kita lihat raja ini. Raja ini menunjukkan laluan peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah kita sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan kita. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Proses ini akan berulang setiap kali kita menarik dan menghembus nafas. Inilah cara sistem pernafasan dan sistem peredaran darah bekerjasama untuk memastikan tubuh kita sentiasa berfungsi dengan baik. Tekan like dan subscribe.